Pernah tak anda terfikir kita hidup dalam dunia yang dikuasakan oleh elektrik? Tapi macam mana sebenarnya kita ukur benda yang kita tak nampak ni? Hari ni kita akan rungkai misteri tu. Betul kan? Elektrik ni ada di mana-mana, menggerakkan telefon kita, lampu kita, semuanya. Tapi ia halimunan. Jadi macam mana jurutera dulu-dulu tu boleh cipta cara untuk sukat sesuatu yang sangat asas tapi pada masa yang sama sangat misteri? Semuanya bermula dengan alat yang nampak simple ni, ammeter analog. Nampak macam biasa je kan? Tapi di sebalik muka ringkas tu, ada satu penyelesaian yang genius untuk satu masalah yang sangat besar. Okey, jom kita bongkar rahsia ni. Apakah senjata rahsia yang membolehkan meter ni berfungsi tanpa meletup atau rosak? Inilah masalah utamanya. Cuba bayangkan, dalam ammeter tu ada satu gegelung yang sangat halus yang hanya mampu tahan sikit je arus elektrik. Kita cakap pasal miliampere je ni. Kalau anda cuba alirkan arus yang lebih besar, gegelung tu, boom, terus terbakar. Habis. Dan di sinilah munculnya hero kita, perintang pirau ataupun dalam bahasa Inggerisnya shunt resistor. Satu komponen kecil yang menyelesaikan masalah besar tadi dengan cara yang sangat elegan. Cuba tengok rajah ni. Mudah je nak faham. Perintang pirau ni kita sambung selari dengan meter. Jadi bila arus I yang besar masuk, ia akan pecah dua. Kebanyakan arus, IS, akan lalu ikut jalan yang mudah, iaitu melalui perintang pirau. Manakala hanya sebahagian kecil je arus, IM, yang akan lalu ikut meter sensitif tu. Ia macam kita bina satu lebuh raya besar di sebelah jalan kampung. Untuk elakkan kesesakan. Bijak kan? Rahsianya terletak pada satu prinsip fizik yang simple je. Sebab meter dan perintang pirau ni disambung selari, voltan yang merintasi kedua-duanya adalah sama. Dengan maklumat ni, campur sikit dengan hukum Ohm, kita boleh kira dengan tepat nilai perintang pirau yang kita perlukan untuk melencongkan jumlah arus yang betul. Contohnya, katalah kita ada meter yang cuma boleh tahan 2 mA, tapi kita nak ukur arus sampai 150 mA. Dengan pengiraan tadi, kita cuma perlukan perintang pirau yang rintangannya 1.351 ohm je. Nilai yang sangat kecil, tapi kesannya amat besar. Okey, jadi hela perintang pirau ni memang berkesan untuk satu julat ukuran. Tapi macam mana kalau kita nak lebih flexibility? Macam mana satu meter boleh ukur banyak benda? Jom kita tengok. Caranya senang je. Kita tambah beberapa lagi perintang pirau dengan nilai berbeza, lepas tu kita letak satu suis pemilih. Dengan gabungan ni, kita boleh tukar satu ammeter biasa menjadi satu alat serba boleh yang sangat berguna. Kuncinya ada pada suis tu. Prosesnya pun mudah. Anda cuma pusingkan tombol tu ke julat yang anda nak ukur. Secara automatik, switch tu akan sambungkan perintang pirau yang betul dalam litar. Serta-merta, skala pada meter tu dah mewakili julat ukuran yang baru. Yang ni menarik. Tengok perbandingan ni. Untuk ukur sampai 10 mA, kita guna pirau 18.75 ohm. Tapi, untuk julat yang lebih tinggi, macam 50 mA, kita perlukan perintang pirau yang rintangannya lebih rendah, cuma 3.125 ohm. Kenapa? Sebab kita perlu lencongkan lebih banyak arus untuk lindungi meter kita. Logik kan? Teknologi ammeter analog ni memang satu kejuruteraan yang bijak, tapi teknologi moden dah bawa kita ke tahap yang lebih jauh. Sekarang, jom kita beralih kepada prinsip di sebalik penderia arus elektronik yang kita guna hari ini. Secara asasnya, ada dua kaedah utama. Pertama, penderiaan langsung. Ia guna prinsip yang sama macam perintang pirau tadi, iaitu hukum Ohm. Yang kedua pula, penderiaan tidak langsung, yang guna satu prinsip fizik yang lain sama sekali, hukum Faraday. Kaedah langsung ni, konsep dia direct je. Kita letak satu perintang yang sangat tepat dalam laluan arus. Bila arus lalu, ia akan hasilkan satu susutan voltan yang kecil. Dengan ukur voltan ni, kita boleh kira arus dengan sangat tepat. Ia macam perintang pirau versi elektronik lah. Yang ni pula lagi cool. Setiap kali ada arus elektrik mengalir melalui wire, ia akan hasilkan medan magnet di sekeliling wire tu. Penderia moden macam Hall effect sensor boleh ukur kekuatan medan magnet ni tanpa perlu sentuh wire tu pun. Ini bermakna pengukuran boleh dibuat dengan selamat dan terasing dari litar utama. Jadi, kita dah tengok macam mana ia berfungsi dari meter analog yang klasik sampailah ke pendera elektronik yang canggih. Tapi, soalan yang lebih besar, kenapa semua ni penting sangat?
Sebabnya, penderaian moden ni dah merevolusikan cara kita urus tenaga. Ia murah, sangat jitu, boleh ukur julat arus yang sangat besar dan dia berfungsi untuk kedua-dua jenis arus. Tak kira arus terus DC atau arus ulang alik AC. Jadi, di mana kita jumpa benda ni? Jawapannya ada di mana-mana di sekeliling kita. Daripada pengecas telefon yang pantau bateri, sistem kawalan canggih dalam kereta elektrik, sampailah ke sistem keselamatan yang melindungi grid kuasa seluruh negara. Mengukur arus ni sangat penting untuk kecekapan dan keselamatan. Jauh perjalanan kita dari kotak analog yang ringkas sampailah ke penderia elektronik yang canggih. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk difikirkan. Sekarang kita dah boleh ukur dan pantau daya gaib ni dengan begitu jitu. Bagaimana agaknya kebolehan ini akan memacu inovasi seterusnya dalam grid tenaga pintar, dalam kenderaan autonomi dan dalam sistem-sistem pintar yang bakal membentuk masa depan kita? Itulah persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama.